Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Pohon pepaya tiada berduri, tumbuh bersama bunga melati. Izinkan saya perkenalkan diri, moga-moga menyentuh hati. Tak kenal maka tak cinta. Nama diberi Alia Izzatun-Nisa binti Saiful Azhar dan berusia 12 tahun. Saya merupakan anak didik dari Sekolah Kebangsaan Keruh yang terletak di Tampin Negeri Sembilan. Memegang kod NBA 5003. Terdapat banyak sejarah yang ada di Tanah Melayu, salah satu contoh seperti kisah Demang Lebar Daun dan Seri Tribuana yang telah ditulis di dalam kitab Sulalatus Salatin. Hari ini, saya ingin menceritakan serba sedikit tentang Raudatus Salatin yang dikarang oleh Dr. Hasanuddin Yusof dan diterbitkan oleh Syarikat Penerbitan Alami Sendirian Berhad. Mempunyai halaman sebanyak 329 muka surat, buku yang menceritakan tentang 33 orang Sultan Soleh di alam Melayu dijual dengan harga lumayan. Seperti isi kandungannya, iaitu RM249 di Semenanjung Malaysia dan RM269 di Sabah dan Sarawak. Di alam Melayu ini, terdapat banyak kerajaan Islam yang telah ditubuhkan. Setiap kerajaan Islam ini memiliki jasa-jasa tersendiri, terutama dalam perkembangan dakwah Islam di alam Melayu. Sehubungan dengan itu, buku ini diterbitkan bagi memaparkan kisah biografi 33 orang sultan yang dianggap soleh daripada 33 orang kesultanan yang berbeza. Di samping itu, buku ini juga memaparkan pelbagai gambar dan maklumat yang menarik hasil dari kajian penulis di lapangan. Buku ini diberi tajuk Raudatus Salatin yang bermaksud Taman Para Sultan kerana mengambil semangat dari Bustanus Salatin karya Syekh Nuruddin Ar-Raniri, iaitu seorang ulama alam Melayu yang ulung. Tujuan utama naskah ini diterbitkan supaya masyarakat kita dapat mengambil contoh dan teladan baik yang telah dilakukan oleh para sultan di alam Melayu atau Nusantara suatu ketika dahulu. Di samping itu, naskah ini dinamakan Raudatus Salatin juga sebagai mengambil semangat dari karya sejarawan di alam Melayu zaman silam yang menulis tentang para sultan seperti Sulalatus Salatin karya Nuruddin Al-Raniri dan Tajus Salatin karya Bukhari Al-Jauhari. Menerusi halaman demi halaman buku Raudatus Salatin ini mengenalkan kita kepada para sultan alam Melayu. Mungkin sebelum ini kebanyakan daripada kita banyak didedahkan dengan empayar Islam yang besar-besar di belahan timur tengah dan barat sana. Tetapi di dalam buku ini kita akan berkenalan dengan para sultan alam Melayu yang berperibadi mulia serta digelunda musuh kerana ketokohannya. Jika ditilik dengan realiti semasa, Kesultanan Melayu yang masih kekal hanya di semenanjung Tanah Melayu serta di Brunei. Kebanyakan Kesultanan Melayu di Indonesia telah tamat akibat penjajahan Belanda. Manakala di Filipina pula, akibat penaklukan kerajaan Kristian Sepanyol. Di dalam buku ini, penulis menceritakan peribadi 33 orang Sultan-Sultan Agung di alam Melayu serta Kepulauan Nusantara. Keistimewaan dan kekuatan buku ini ialah kajian lapangan yang dibuat penulis termasuk melawat tinggalan sejarah di Nusantara Eropah. Kesultanan Melayu juga banyak meninggalkan jejak-jejak sejarah yang bernilai untuk kita ketahui. Kesultanan Melayu Melaka misalnya, menjadi salah satu kerajaan yang mempunyai pelabuhan yang tersibuk di dunia pada abad ke-15 Masihi dan memiliki kekayaan yang tidak terkira pada masa kegemilangannya yang bertahan hampir 100 tahun. Antara 33 orang sultan yang disebut di dalam buku Raudatus Salatin, saya memilih untuk mengulaskan tentang Sultan Malik Az-Zahir Thani atau Sang Pecinta Ilmu yang memerintah kerajaan Samudra Pasai. Baginda merupakan pemerintah Samudra Pasai yang keempat setelah Sultan Malik Us-Saleh, Sultan Malik Az-Zahir dan Sultan Ahmad. Baginda dianggarkan memerintah kerajaan Samudra Pasai dari tahun 1330 hingga 1349. Baginda Sultan Malik Az-Zahir Thani adalah seorang pemimpin yang terkenal dengan sifat soleh, rendah hati, tawaduk, mencintai ilmu, ulama dan jihad, menghormati tetamu, menyayangi rakyat dan mengutamakan pelaksanaan hukum Islam. Baginda adalah seorang sultan yang sentiasa memartabatkan ilmu, memberi layanan yang sungguh istimewa kepada tetamu, sultan yang sungguh mencintai jihad dan yang terakhir, baginda juga mempunyai akhlak yang mulia. Pengajaran yang saya dapat daripada buku ini bukan hanya menilai sejarah sebagai bahan bacaan picisan, tetapi terdapat banyak ilmu
pengetahuan yang kita boleh aplikasi dengan lebih lanjut untuk mendapatkan idea, nilai pengajaran dan juga motivasi daripada cerita-cerita sejarah. Hampir saja kita sampai ke penghujung. Bunga dedap di atas para, anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap tutur bicara, jemari disusun, maaf dipinta. Wabillahil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.